Seseorang yang masih belum berkahwin, nilai ibadahnya tidak sempurna. Sehingga dia berkahwin, baru ibadahnya sempurna. Jadi pahala tak akan cukup selagi mana dia tidak sempurna dengan berkahwin. Maka sebab itu, bila mana seseorang itu nak menjadi imam, di antara syarat untuk menyempurnakan dia menjadi imam dan sembahyang berjamaah sempurna, dia berkahwin. Maka sebab itu para fuqaha letak macam ni. Nak sembahyang, siapa jadi imam, tengok siapa paling qari. Paling qari makna siapa paling pandai, fasih dalam membaca Fatihah. Dan sebab ada ulama yang mengatakan yang paling qari mana yang paling faqih, yang paling reti dalam masalah hukum, yang paling alim. Kalau sama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alim, tengok siapa paling tua. Ini kena buka IC je, siapa paling tua. Kalau sama-sama paling tua, Sallallahu Alaihi Muhammad, sama. Kalau sama-sama tua, kata ulama fiqh, tengok siapa bini paling lawa. Itu saya tak tahu pasal apa. Pasal apa syaratnya tengok siapa isteri paling lawa. Mana apa? Mungkin isteri yang paling lawa, dia tak tengok isteri lain lah. Tak tengok orang lain lah. Dia paling baik sembahyangnya, paling khusyuk sembahyangnya. Wallahu a'lam.